Engkau pernah jumpa tak kipas tangan yang boleh cas laptop? Mesti tak pernah kan? Ataupun boleh cas phone Infinix dapat fast charging, cas Google Pixel dapat rapid charging. Mesti tak pernah lagi kan? Tak cukup dengan tu. Ada pula dekat belakang ni satu torchlight yang akan menerangi kehidupan korang yang gelap. Tak payah sembang kemas sangat bang. Jom aku ceritakan 4 kelebihan dekat kipas Jisu Life Ultra yang terbaru ni. Kita tengok ada apa dalam kotak. Kabel C2C berserta 2 alam korang akan dapat, 2 jenis muncung untuk tiupkan angin, berus yang premium, tali lanyat Jisu Life, posh bag premium untuk simpan kipas, berus yang berbulu untuk mencuci kipas korang, sejenis screwdriver bermata Allen key korang akan dapat. Kipas tangan Jisu Life Ultra 2 warna yang aku dapat ni memang premium betul lah. Okey, dekat sini untuk bahagian lampu dia tulis Jisu Life dekat sini. Ini kipas, sini volume dia dan ada tulis feel good. Okey, ada lubang angin, ada torchlight dekat belakang ni, ada charging Type-C, tempat letak lanyat. Yang pertama, kelajuan angin Jisu Life ni ada sampai volume 100. Lepas tu nak pasang corong angin dia tak susah sebab apa? Dia magnetic. Melekat kuat Kalau nak cerita pasal sejukkan badan, aku rasa semua kipas boleh sejukkan badan. Tapi volume dia kuat tak macam Jisu Life ni? Sekarang aku tunjuk dekat korang, okey? Ini air yang tenang, nampak? Air yang tenang pun berkocak babe, kena angin daripada Jisu Life ni. Tak percaya lagi, sekarang aku nak tolak air dekat sinki pula. Tengok. Air pun bergerak babe. Yang kedua, torchlight dia ni memang menarik. Sebab apa? Dia ada 4 jenis lampu. Yang pertama, lampu biasa. Yang kedua, terang sikit. Yang ketiga, terang lagi sikit. Dan yang keempat adalah lampu SOS. Lampu minta bantuan. Maksudnya kalau katakan lepas ni korang ada kecemasan, emergency, tak ada masalah. Kipas boleh, lampu kecemasan pun boleh. Untuk bateri, dia ada 9000 mAh. Dah macam power bank. Charging dia pula 18 watt. Patutlah tadi korang tengok aku boleh charge laptop, aku boleh charge phone. Dan kalau setakat nak cas iPhone, mudah sangat bagi kipas Jisu Life ni. Yang keempat, kipas tangan yang kecil ni boleh jadi hair dryer, boleh jadi pengering rambut. Jangan risau, lubang-lubang honeycomb dekat belakang ni memang tak mesra rambut. Dia tak minat nak sedut rambut korang. Jangan risau, letak je rambut dekat-dekat pun tak ada masalah. Dan lupa aku nak cakap, dekat bahagian bawah ni ada satu butang kecemasan. Bukanlah kecemasan sangat, tapi safe lock, on off. Kalau kau tanya pendapat aku pasal kipas Jisu Life ni, kipas tu dah confirm boleh sejukkan badan. Lepas tu ada lampu kecemasan. Dan tak cukup dengan tu, boleh pula charging device aku yang dekat sini. Bagi aku ini dah macam satu kit kecemasan yang wajib. Namun dah panjang lebar aku sembang, tak guna juga. Apa pendapat korang? Baik beli kipas Jisu Life Ultra 2 ni ataupun